Simpan gold bar 5 gram atau 1 dinar paling kecil. Antara saiz emas yang saya galakkan anda untuk simpan adalah gold bar 5 gram dan 1 dinar. Hanya kerana ia kecil, jangan pandang rendah kepada saiznya. Sesiapa yang memiliki emas yang kecil ini sebenarnya mempunyai simpanan lebih daripada RM2,000. Jika anda sebahagian dari statistik rakyat Malaysia yang tiada simpanan walaupun RM1,000 dalam akaun bank, anda boleh letakkan target pertama anda untuk dapatkan sama ada gold bar 5 gram ataupun 1 dinar. Anda boleh pilih kaedah simpanan gap atau gold accumulation program. Kaedah ini tiada cas dan tiada komitmen bulanan. Anda hanya perlu konsisten menyimpan. Anda boleh pilih untuk simpan 1 gram setiap bulan dan emas ini akan jadi milik anda dalam masa 5 bulan atau 0.5 gram sebulan, dan emas ini akan jadi milik anda dalam masa 10 bulan. Simpanan emas adalah simpanan untuk masa depan. Bagi yang ingin mengukuhkan keuangan dengan simpanan dalam bentuk emas fizikal, anda boleh pergi dekat saya punya profile TikTok, isi saja borang sign up. Nanti saya guide anda sebaiknya. Ada emas dah tentu ada duit. Semoga bermanfaat.